ACRS setakat tahun ni, tahun saja ada 4 kes. Kemudian dalam sekali curi tu lebih kurang dekat 50,000. Lebih kurang. Untuk tahun ni saja. Tahun ni saja. Semua selesai. Semua selesai. Dia lah yang mendalam. Dia lah. Dia sedikit. Bersedikit lebih kurang. Mana dia grup ni je buat. Dekat kita tangkap 2 orang ni. Berapa lama Datuk dia aktif? Dalam berapa bulan ni? 2-3 bulan ni. Tadi ada pakej tu sekali curi lebih kurang 50,000 kerugian. Jadi selagi mana tak operasi tidak operasi ACR ni, bagaimana dia tak load dia punya elektrik tu, itulah berlaku kecurian kabel. Sebab apa tu, dia ACR ni dia jalan hutan dan sebagainya. Jadi kita beberapa kali mesyuarat dengan pihak ACRL, termasuk Menteri Dalam Negeri sendiri yang berhormat Menteri di situ, bermesyuarat dengan pihak ACRL sebelum tahun lepas pun saya hadir sekali. Jadi untuk menangani masalah ni, kita juga maklum pada dia untuk hire security, pasang CCTV dan sebagainya. Sebab apa tu, kebanyakan laluan ACR ni dah dalam kampung, tempat yang dia curi ni, dalam hutan. Jadi kalau macam mana saya dah arahkan semua OCPD yang terlibat lah, seperti Pasir Putih, Pasir Putih dan juga Kota Baru, yang melibatkan lalu ACRL untuk pertingkatkan juga rondaan dengan pihak kawasan ACRL. Betul, masa saya cakap tadi lah bahawa selagi mana tak load current, dia ada peluang dia ambil. Sebab bila ada load current takut sikit kena current. Lepas tu sebab dia punya tinggi dia punya tu.